tanah 559 ekar nak dijual dengan harga 646 juta. Sepatutnya dapat 818 juta. Siapa yang makan dan siapa yang kenyang? Kerajaan Pulau Pinang melalui PDC rancang nak jual tanah Batu Kawan Industri Park kepada syarikat UMECH Land secara rundingan terus dan bukan tender terbuka. Nak tahu berapa harga? Harga kaki persegi ialah RM26.53. Tapi bekas timbalan menteri sendiri kata nilai pasaran pada masa tu RM45 sekaki persegi. Wah, jauh sangat beza tu. Yang lebih pelik, 2 hari sebelum perjanjian ditandatangani, Sunway Group terus beli 70% saham UMECH Land. Macam mana Sunway Group boleh tahu awal-awal ni? Siapa yang bocor maklumat ya? Tambah lagi pelik, syarikat UMECH Land ni tak ada pendapatan selama 5 tahun berturut-turut. Tapi nak urus projek sebesar 3.5 bilion. Gila betul lah diorang ni. Bila dah terbongkar segala rahsia, rakyat pun dah bising, perjanjian dah pun dibatalkan. Dan buat tender terbuka. Dan mendapat bidaan sebanyak 818 juta daripada IJM. Ironinya, kerajaan Pulau Pinang batal lagi sekali. Apa yang sebenarnya disorok oleh kerajaan Pulau Pinang? Apa yang dilakukan oleh pimpinan DAP Pulau Pinang pula? Rakyat nak tahu jawapan dan bukan alasan. SPRM masuk dan siasat. Jangan pula nanti kerajaan Pulau Pinang ajak minum teh dengan Azam Baki nanti.